Kalau kulit muka cepat berpeluh, produk skincare yang mana perlu dipakai? Soalan ni selalu ditanyakan kepada saya. Biasanya yang kita bincangkan adalah kulit jenis mudah berminyak. Sebabnya berpunca daripada kelenjar minyak dalam kulit yang terlebih aktif. Tapi ramai juga di kalangan anda yang jenis mudah berpeluh di kawasan dahi, atas hidung ni, atas bibir. Ini disebabkan kelenjar peluh anda yang terlebih aktif. Bila muka basah kerana peluh, nak pakai produk macam serum, pelembap, sunscreen, mesti rasa tak selesa kan? Bila peluh tu kita lap, rasa rugi pula sebab produk yang dipakai kat muka tu dilap sekali. Jadi apa perlu dibuat? Nak pakai produk apa? Produk perlu tukar ke yang sekarang dah pakai tu kalau ia menjadi punca kepada peluh makin banyak? Tonton video ni, saya akan jelaskan. Let's glow together. Kenapa ada jenis kulit muka mudah berpeluh? Lebih-lebih lagi selepas pakai produk skincare seperti serum, pelembap atau sunscreen. Ada beberapa sebab keadaan kulit muka mudah berpeluh ini boleh berlaku. Pertama, kesan cuaca panas dan lembap. Bila cuaca dah lembap, udara kita ni lembap, kulit sebenarnya sudah hydrated lah dari luar. Bila tambah pelembap, ia boleh memerangkap haba pada permukaan kulit. Ini membuatkan kulit rasa panas dan akhirnya mencetuskan peluh. Kedua, puncanya boleh jadi produk seperti pelembap, serum atau sunscreen tu terlalu berat atau apa yang kita panggil oklusif. Jika tekstur pelembap atau produk seperti sunscreen ni terlalu tebal atau sealing, ia akan menghalang haba kulit ni keluar. Jadi kulit rasa berwak, jadi mudahlah berpeluh. Ketiga, terlalu banyak layer skincare. Rutin yang terlalu banyak step, terlalu banyak langkah macam toner, essence, serum, moisturizer, kemudian pakai pula sunscreen, boleh menyebabkan kulit jadi macam tertutup lah dan meninggikan suhu permukaan kulit dan lebih merangsang kelenjar peluh untuk hasilkan peluh untuk sejukkan kawasan permukaan kulit itu. Keempat, boleh jadi kulit sensitif terhadap haba. Memang ada jenis individu yang lebih heat reaktif, iaitu mudah rasa panas dan cepat berpeluh walaupun produk yang digunakan ringan je pada kulit. Tapi bagaimana jika anda sudah guna produk yang ringan, dah pun kurangkan layer tapi kulit masih berpeluh? Dalam kes ini besar kemungkinan ia lagi bukanlah tentang produk semata-mata lah, tapi tentang respon semula jadi kulit anda. Pertama, ada individu yang memang mempunyai kelenjar peluh yang lebih aktif terutama di bahagian muka. Ini dipanggil facial sweating tendency. Maksudnya, walaupun tanpa skincare, kulit memang mudah berpeluh bila ada sedikit perubahan haba atau perubahan suhu. Kedua, ia boleh berkaitan dengan thermoregulation. Ini cara badan mengawal suhu. Bila kulit rasa sedikit panas, badan terus bertindak balas dengan mengeluarkan peluh untuk menyejukkan permukaan kulit. Jadi apa yang boleh anda lakukan dalam situasi begini? Pastikan suhu persekitaran tidak terlalu panas. Contoh kipas dengan aircon tu boleh pakailah ya. Tunggu beberapa minit setelah pakai setiap langkah produk skincare tu. Jangan layer terlalu cepat dan elakkan menggosok atau mengurut terlalu kuat pada permukaan kulit anda semasa pakai produknya. Anda juga boleh pilih produk yang fokus kepada soothing dan skin barrier repair. Okey, sekarang persoalan penting. Perlukah tukar produk? Jawapannya tak semestinya. Jika anda berpeluh tetapi tak ada rasa pedih, tak ada merah-merah, gatal-gatal, tak ada iritasi, biasanya itu kita boleh anggap respon normal kulit, bukan sebab produk tu tak sesuai. Jadi jika peluh disertai dengan rasa panas, tak selesa, kulit jadi merah, pedih, itu mungkin tanda kulit anda tak serasi dengan produk yang dipakai. Jadi dalam situasi begini barulah anda perlu pertimbangkan untuk tukar produk. Satu lagi kesilapan yang ramai orang lakukan, bila kulit berpeluh terus berhenti pakai pelembap, terus berhenti pakai sunscreen. Perlukah berhenti? Jawapannya tidak. Walaupun kulit berpeluh, kulit masih perlukan hydration untuk mengekalkan keseimbangan skin barrier anda. Jika pelembap dihentikan, kulit boleh menjadi lebih tidak stabil dan akhirnya jadi sensitif. Jadi fokusnya bukan berhenti, tapi sesuaikan jenis dan cara pemakaian.
Satu lagi persoalan yang selalu ditanya, perlukah ulang pakai skincare jika kulit berpeluh? Jawapannya bergantung kepada jenis produk yang anda pakai. Kalau sunscreen, jawapannya ya, perlu ulang pakai. You have to repeat using it. Bila anda berpeluh, lap muka atau berada di bawah matahari kan, lapisan sunscreen boleh berkurang tau. Bila lapisan berkurang, maknanya perlindungan terhadap sinar UV pun menurun. Jadi jika anda banyak berpeluh dan berada di luar, pastikan anda reapply sunscreen setiap 2 ke 3 jam atau lebih kerap jika perlu. Tapi kalau produk macam serum dan pelembap, jawapannya tak perlu sebab produk ini dah menyerap ke dalam kulit dan tak mudah hilang hanya kerana peluh di permukaan kulit anda. Kesimpulannya, kulit berpeluh bukan bermaksud anda perlu tukar semua skincare anda. Dalam kebanyakan situasi, ini adalah respon normal badan anda sebenarnya. Apa yang anda perlukan adalah penyesuaian dari segi tekstur dan cara guna produk tersebut. Cuba perhatikan semula keadaan kulit anda. Kalau ia benar-benar bermasalah atau sekadar belum jumpa rutin yang sesuai dengan gaya hidup dan cuaca, itu anda kena check lah. Sekarang saya nak tahulah pula kan, jenis kulit anda mudah berpeluh ke? Atau anda mula rasa muka tak selesa? Apa yang anda buat tu yang buat muka rasa tak selesa tu? Kongsikan di ruang komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.